Kalau sebelum ni Saga MC2 orang komplain macam tak ada upgrade sangat kan, terlalu sikit. Tapi kali ni Saga MC3 Proton bagi upgrade kau punya. Mas ni aku cerita. Paling obvious sekali kita boleh nampak is the looks lah. Sekarang ni dia punya grill sangat besar, sangat cantik. Mula-mula tengok rasa macam terlalu besar, tapi bila lama-lama nampak okey, nampak handsome. Kalau sebelum ni ada misai merah, sekarang ni semuanya dah jadi silver. Kita tengok sikit dia punya detail. Sekarang dia punya grill detail dia macam ni. Memang cantik. Aku tak pasti tema apa yang dia pakai, but it looks like this lah. Ini pun antara upgrade yang terbesar juga. Kalau sebelum ni Saga langsung tak dapat LED, kali ni dia bagi projector LED semua lampu je. Lampu depan, lampu belakang, semua. Ramai orang cakap kereta Saga ni depan cantik, tapi belakang lagi cantik. Tengok tu. Serius, dah macam Audi tau. Lampu dari kiri bersambung sampai kanan. Memang cantik. Full LED ya. Dah tak main dah halogen pakai bulb ni. Saga dah maju sekarang guys. Semuanya pakai LED. Tapi kalau korang nak lampu yang bersambung dari kiri sampai kanan ni, kena ambil yang versi premium sahaja, iaitu the higher spec. Yang executive dengan standard tak dapat lah lampu tengah ni. Dia just kosong je lah, tak dapat lah lampu bersambung ni. But still looks quite okay pada aku. Tapi yang premium ni definitely has the best looks lah. Itu depan dengan belakang punya cerita lah. Kalau tepi ni kau tengok semuanya masih sama dengan yang lama. Langsung tak ada apa-apa tukar. Dia punya pintu, dia punya bentuk, dia punya panjang, semuanya sama. So depan dan belakang je dapat upgrade. Dari tepi they all look very similar with the previous generation. Kali ni dari segi tayar pula, dia punya size sama, 15 inci, 185 kelebaran. Tapi dia punya rim dia dah tukar. Kalau yang the premium ni dapat dual tone lah, ada colour silver, ada colour hitam. Kalau executive punya dapat design yang sama tapi tak dapat dual tone. Kalau yang standard dapat 14 inci sahaja. Lepas tu dia punya ni pun tak cantik lah. Memang tak nice. Oh, yang ni pun antara benda yang aku baru perasan juga. Dia punya fin ni dah berbeza. Aku tak tahu lah orang panggil ni apa. Shark fin antenna, I don't know. Tapi it's different from the previous one lah. Yang ni nampak lebih sharp, lebih edgy, lebih modern I would say. Jom kita usah dalam pula. Sebab dia punya dalam pun interior boleh tahan juga lah. Dapat upgrade yang agak signifikan. So bila kau masuk je, kau boleh nampak, kau boleh rasa dia punya the premiumness tu. Ini yang paling orang hype sekali lah. Bayangkan entry level car sebelum ni tak pernah tau entry level car dapat skrin bersambung macam ni. Sekarang ni skrin bersambung dari sini sampai sini tau. Selalunya kan separate, yang ni satu, yang ni satu. Tapi untuk Saga kali ni, MC3 ni, dia bagi skrin besar-besar terus dari tengah sampai ke driver, and everything is fully digital. Itu yang best. Lepas tu yang tengah ni, ini standard across variant. Variant standard, executive dengan premium, semuanya dapat yang sama. Semuanya dapat digital. Memang nice. Lagi satu benda yang sangat-sangat signifikan, Apple CarPlay and Android Auto wireless ya. Kereta entry level Saga ada Android Auto, Apple CarPlay wireless. Selalunya kereta-kereta macam ni nak dapat Android Auto, susah nak cakap Android Auto Apple CarPlay. Dia cakap AACP lah, AACP, Android Auto dengan CarPlay. Selalunya kereta-kereta harga macam ni nak dapat AACP pun susah. Tapi Saga ni dia bagi AACP, dia bagi juga wireless. Aku tak tahu lah macam mana Proton boleh muatkan AACP secara wireless dalam Saga dengan harga yang tak sampai RM50,000 ni. Pada aku itu satu upgrade yang sangat-sangat signifikan lah, sebab orang memang pakai tau AACP ni setiap hari. Cuma aku baru tahu kereta ni ada AACP masa aku nak pulangkan kereta ni. Aku terlupa nak study sebelum ni. Lagipun sebab phone aku ni, aku pakai phone China tau. Phone versi China. Jadi phone China tak support Android Auto. So aku tadi dah try nak connect memang tak boleh langsung. So for those of you guys, yes, good news. Ada AACP secara wireless. Good job Proton. And then the cabin also looks quite plush, quite modern I would say. Dengan ada
corak-corak ni. Corong aircon pun dah baru, nampak? Ini dia punya dial ni pun dah baru. Sekarang ni aircon dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 setting je. Kalau sebelum ni ada 4 je. Tapi aku buka satu pun dah rasa sejuk sangat dah. Aircon Proton kot, mesti sejuk gila punya. Ni dia punya temperature lah. Tapi Proton masih belum bagi aircon kaki untuk Proton Saga. Aku jenis tak kisah pasal aircon kaki, tapi daripada my previous review of Saga MC2 tu, orang macam komplain jugalah, cakap apa ni tak ada aircon kaki, tak ada aircon kaki. Pada aku it's not a big deal, cuma it's nice to have lah, sebab aircon kaki ni rasanya tak makan kos yang tinggi pun kan. Tapi walaupun nampak modern, the interior is brand new, tapi ada benda yang aku tak berapa suka, iaitu the cubby space. Aku very particular lah pasal cubby space ni, aku nak letak barang-barang tau. Jadi kalau comparekan Saga MC2 sebelum ni dengan Saga MC3 ni, aku rasa dari segi organisation barang, cubby spaces yang MC2 lagi baik daripada MC3. Sebab sekarang ni kan, sekarang ni ada 2 cup holder. Macam biasalah, cup holder Saga ni memang kecil, boleh letak satu drink je. Kalau nak letak lagi satu ni, confirm dah sengit-bengit, itu standard. Cuma Saga MC2 sebelum ni dia ada tempat simpan barang dekat sini, ada 2 tingkat, satu dekat sini, satu dekat atas. Sekarang ni memang dah tak ada, it's just tak ada, tak boleh letak barang. You can just put your cups here, and then kat mana nak letak barang-barang, it's just here. Aku letak wallet aku kat sini, access card dekat sini, kunci kereta dekat sini. Lepas tu dengan ada ni lah space dekat belakang ni, kat sini aku letak aku punya smart tag dengan aku punya hand sanitizer. Box memang tak ada, Proton memang tak bagi box. Lepas tu dekat sini adalah space, cuma aku memang kaki makan gula-gula, jadi dekat door punya cubby space ni memang aku akan letak aku punya gula-gula lah. So cubby space memang agak limited. Pada aku Saga MC2 tu lagi senang nak letak barang. Lagi satu, botol. Botol besar ni aku kena kecam teruk tau dalam review aku punya X50 sebelum ni. Orang kata, apa benda lah kau ni nak bawa botol besar-besar lah, bawa je lah botol kecil, bawa je lah botol 500 ml tu kan. Tapi kita kan zaman sekarang, kita bawa botol, ramai orang bawa botol-botol besar tau. Jadi untuk Saga MC3 ni, tempat letak botol langsung tak ada. So aku memang kena letak botol aku dekat sini sahaja. Aku tak tahu nak letak dekat mana, serius. Macam sebelum ni, MC2 tu, aku boleh letak aku punya botol dekat tepi ni. Dekat tepi ni tau. Saga MC2, I can just put my bottle here. Lepas tu ada satu tombol dekat situ yang menghalang botol ni daripada jatuh. Yang tombol ni ada untuk executive dengan standard punya variant, tapi untuk premium ni dia tak ada. Jadi aku tak boleh nak letak botol aku kena letak dekat passenger seat. Kalau ada passenger, aku kena letak botol aku dekat belakang, which is very very inconvenient. Tapi ada juga penambahbaikan macam ni, dia dah boleh adjust ketinggian seat ni lah. Kau nak pergi lagi tinggi boleh, kau nak pergi lagi rendah pun boleh. Lagi satu, dia punya benda ala bawah ni, nak adjust seat dekat bawah ni, dia dah bagi satu bar panjang. Macam sebelum ni MC2 aku ada komplain lah, dia bagi dekat tepi ni sahaja. Jadi kalau dekat tepi ni sahaja dia, kalau kau dari luar dia susah nak access. Tapi kalau dia bagi full bar ni lagi senang lah, kau boleh adjust kat sini, boleh kat sini, adjust kat sini. So dia lebih memudahkan urusan untuk adjust kau punya seat. Lagi satu aku perasan, dia punya tingkap pun dah better position sekarang. Bukan tingkap, tapi tempat nak buka tingkap ni dah better position sekarang. Sebab macam Saga yang sebelum ni, aku kena macam klepet, betul-betul klepet tangan aku. Tapi kali ni macam lebih selesa lah, aku dah tak payah nak klepet tangan sangat. Dia punya tingkap masih ada auto turun sahaja, naik tak ada auto, tu standard, masih sama. Macam Saga sebelum ni, dia punya nak adjust side mirror tu dia letak dekat sini. Tapi untuk MC3 ni, dia dah letak dekat sini. Dua benda ni ialah memang antara benda yang aku komplain dalam aku punya Saga review Saga lama tu. So aku rasa Proton dengar lah aku punya komplain. Sekarang ni dia dah shift adjust side mirror ke sini, so that yang ni they can push further up untuk bagi lebih selesa and lebih natural lah. Tapi Saga MC3 ni, even the headroof ni tak dapat warna hitam, dia warna kelabu sahaja. So macam Saga MC2 sebelum ni,
Aku suka sebab dia hitam, so dia rasa lebih sporty, lebih gelap tau, lebih moody, yang lagi seronok untuk duduk dalam cabin kereta. Skrin panjang ni kan, dia nampak je macam fancy tau, tapi sebenarnya aku tak apa suka sebab bila kau tengok dari sini, nampak ni, dia saiz dia berbeza. Yang ni saiz ni kecil kan, lepas tu saiz ni besar. Yang ni macam ni sampai sini, yang ni dia pendek je, kecil je. And then sini semua memang blank tau, langsung tak ada apa-apa. So pada aku memang dia bagi skrin panjang bersambung macam ni, tapi sebab tengah-tengah ni macam blank kan, so pada aku macam lebih kepada gimmick lah, macam tak perlu je. Baiklah kau letak skrin satu dekat sini dengan skrin satu dekat sini, tak payah ada bersambung macam ni. It look fancy bila kau tutup engine kan, nampak macam skrin bersambung, tapi once kau turn on the engine kan, nampak macam very aku ni jenis yang macam OCD sikit. So bila ada macam skrin besar, lepas tu tiba-tiba skrin kecil kat sini dengan hitam dekat tengah-tengah ni, I don't like it sebenarnya. Aku lebih prefer kalau dia separate, sebab this is only for show je. Ni pun antara benda yang aku rasa macam tak suka. Bukan benda ni, okay, aku memang akan pasang benda ni lah bila aku bawa kereta untuk aku letak phone kan. So bila aku letak benda ni, tengok dia punya steering ni menghalang pandangan phone aku tau. So macam whenever I want to use my phone, dia memang mahal lah. Aku kena macam menyengit sikit kepala aku untuk macam tekan-tekan sikit kan. Saga lama tak ada tau macam ni. Saga MC tu steering dia tak block lah pandangan phone aku ni. So dari segi positioning tu it's a bit off. Saga MC3 ni ada teh tarik hook. Kau boleh tolak benda ni, kau boleh gantung lah kau punya teh tarik ke, teh ais, Milo ais ke. Yang ni sebenarnya dia buat untuk handbag. Jadi orang-orang perempuan yang bawa handbag tu senang lah, boleh gantung dekat sini je. Macam Saga sebelum ni memang tak ada langsung tempat gantung. So this is a very welcome addition on the new Proton. USB dalam Saga ada 3. Ini satu betul-betul dekat depan lutut driver. Yang ada satu USB-A. Yang ni lagi 2 ada dekat sini. Ni pun USB-A, tak ada USB-C lah. Standard lah, kereta harga bawah 50,000 ni bagi USB-A, janji kau boleh charge handphone kan. Saga baru ni, dia punya steering kan, aku perasan kan, dia terlalu ringan tau. Aku tak tahulah kenapa dia bagi steering ringan-ringan macam ni. Sebab tak tahu, dia tak rasa confident bila bawa kereta tau. Even kau bawa 50, 60 kan, dia masih ringan. Tapi bila kau speed dah about 100 macam tu, 80 and above, dia akan start, dia akan mula berat. And then bila kau speed lagi laju macam 120 ke apa semua, dia akan jadi makin berat dan makin berat. And selesa lah untuk corner, untuk buat cornering. Tapi itulah, kalau aku comparekan dengan Saga lama kan, aku rasa Saga lama punya steering tu lebih balance. Sebab dia tak terlalu ringan, dia tak terlalu berat tau. Jadi macam ni dia terlalu ringan bila slow, lepas tu tiba-tiba bila laju dia jadi berat. So dia macam tak berapa balance tau. Daripada ringan tu pergi ke berat tu kan, dia punya range of balance tu macam terlalu jauh. Macam kalau Saga MC2 tu aku rasa dia lebih berat, dia lebih selesa lah aku cakap. Dia lebih berat, lebih selesa, lagi balance. Dia tak rasa macam jauh sangat beza dia. Dia masa kau bawa slow pun dia dah sedap, bila bawa laju pun dia sedap dan tak terlalu berat tau. Macam ni dia ada rasa macam a bit imbalance sikit lah. Seat belakang dia pun aku tak apa suka sangat sebab dia keras. Aku tak pasti dia pakai material apa untuk cushion untuk seat belakang ni, tapi memang keras lah. Tapi yang ni plus point, dia bagi adjustable headrest. Yang ni kau boleh adjust, tapi untuk premium sajalah. Yang standard dan executive tak boleh adjust. Bila dah adjust macam ni, selesa lah. Lepas tu baru kau boleh letak payung. Aku memang letak payung aku dekat sini. Kalau benda ni diturunkan, dua-dua diturunkan, aku tak boleh nak selitkan payung aku dekat sini. Aku tak tahulah kenapa, tapi benda ni macam terkeluar sikit lah. Tapi tak kena pun kepala kau. Tapi still selesa, walaupun aku rasa kerusi dia ni agak keras berbanding yang sebelumnya. Dari segi space pun aku rasa macam sama je, tak ada beza. Leg room pun macam tak ada beza. Headroom pun macam tak ada beza juga. Sebab Saga ni pakai ni kan, macam kerangka yang sama, panjang sama, lebar sama. So tak ada beza lah. Ni je lah beza sikit, dia bagi macam pattern ni. Tapi pattern ni memang standard across lah, across the car. Macam kat pintu belakang ni sama, pintu depan pun sama.
So this is my normal driving position, and then bila aku duduk belakang pun agak sempit lah. Tapi siapa je yang tinggi macam aku kan kat Malaysia ni. So bila aku duduk dekat depan, selalunya passenger dekat belakang ni ialah anak aku baru umur 7 tahun atau orang yang lebih rendah daripada aku. So untuk standard Malaysians memang tak ada masalah dari segi space. Boat pun masih sama, tak ada apa nak cerita sangat. 420 liter standard, sama macam Saga MC2. Yang ni pun dapat spare tayar juga. Bukan full size, it's just a space saver spare tayar. Tapi okey lah, dapat spare tayar kan. Okey, jom kita cakap sikit pasal engine. Sebab engine ni pun antara benda yang paling besar Proton bagi upgrade untuk Saga MC3 ni, especially the premium one. Sebab sekarang dia dah pakai 1.5 liter engine. 1.5 ni besar sikit lah. Macam sebelum ni 1.3 kan. Dari segi power pun, engine ni lebih power daripada yang sebelum ni. Sekarang ni dapat 120 horsepower dengan 150 Nm of torque. Itu dah sama macam engine Honda City tau. Tapi Honda City dapat 121 horsepower dengan 140 berapa tah torque. So yang ni dia kurang 1 je horsepower, tapi lebih sikit dari segi dia punya torque kalau compare tu Honda City. So kau bayangkan Honda City tu kereta yang 90,000, tapi yang ni bawah 50,000 dah dapat engine yang lebih kurang sama tapi slightly more powerful sebenarnya. Cuma itulah ada orang komplain sikit sebab sekarang ni engine CVT yang premium ni dia bagi engine CVT. So orang Malaysia ni bila dia dengar CVT ni dia macam sikit lah. Orang tak suka sangat CVT. Hujan guys. Macam ni lah, tengah-tengah buat review tiba-tiba hujan. Sekarang ni musim hujan kan. Rasanya luar ni dah tak ada apa sangat nak cakap. Jom masuk dalam. Satu benda aku tak suka pasal Proton punya infotainment system ni kan. Contohnya lah kalau aku buka radio. Kuat pula dah. Okay. Katalah kalau aku buka radio, patut aku nak tukar radio kan, aku tak boleh tekan kat sini. So dekat sini ada arrow, tapi bila kau tekan arrow ni, aku tekan kan, nampak dia tukar frekuensi tau. Tekan lagi dia tukar frekuensi, tekan lagi dia tukar frekuensi, tekan lagi dia tukar frekuensi. Pada aku bila dah ada arrow ni, bila tekan dia tukarlah dekat kita punya yang yang kita save tu kan sebelum ni ada 6. So macam kalau nombor 1 kau simpan untuk Era, lepas tu Hot FM, lepas tu Mix FM, Hits FM, tukar-tukar yang kita punya favourite tu je lah kan. Tapi sekarang ni macam leceh gila nak tukar radio. Let's say kau tengah dengar Mix FM, lepas tu kau nak tukar stesen radio lain, kau kena tekan sini. Dah lah macam tak responsif sangat. Lepas tu kau boleh ni lah pilih kat sini, atau this is your favourite. Favourite ni aku ada save lah, Mix FM, Fly FM. So sepatutnya bila kau tekan arrow ni, dia pergilah dekat favourite kau ni instead of tukar frekuensi. Tapi aku tak faham kenapa Proton punya sistem ni dia memang tukar frekuensi. Even S70 sebelum ni pun aku dah pernah komplain pasal ni. Bila tekan arrow dia tukar frekuensi instead of tukar kita punya favourite radios tau. Buatlah tukar favourite radio, sebab susah gila nak tukar radio. Kena tekan stesen, kena scroll lah apa benda. Lagi satu, kau nampak tak betapa banyaknya ruang kosong dekat sini? Kau tak boleh ke macam nak letak ikon macam 1 radio apa, 2 radio apa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kau bagi macam satu kotak macam tu je lah. So senang orang nak akses. Tekan macam tu je. Ini banyak gila ruang kosong macam ni for nothing. Membazir space je, and then kena paksa kau scroll just untuk tukar radio. Benda ni memang aku tak suka. Dari segi fuel consumption, Proton claim Saga MC3 ni better than the previous Saga MC2 tu. Tapi ada tapi. Aku seminggu pakai kereta ni. Hari tu aku pick up hari Isnin. Biasalah bila kita pick up kereta dekat Proton ni, dia akan bagi minyak penuh apa semualah. Lepas tu by Friday aku dah kena isi lah. So dalam 5 hari je aku rasa macam sama je fuel consumption, or even worse. Sebab aku punya Saga MC2 tu at least full tank boleh lah sampai macam 6 hari kot. 6 hari, 7 hari macam tu jugalah. At least macam sampai Sabtu atau Ahad baru aku isi tau. Tapi yang ni Jumaat aku dah kena isi. Padahal aku dari rumah pergi kerja, balik kerja je. Tak adalah aku pergi jauh-jauh pun. So aku tak tahulah Proton punya claim fuel consumption better tu betul ke atau tak. Tapi bila aku tengok review-review lain, semuanya cakap better.
Tapi pengalaman aku pakai selama 7 hari ni, aku tak rasa better pun. Aku rasa macam sama or even worse than my Saga MC2 tu. Dari segi ride and handling pula, itulah macam tadi aku ada cakap pasal dia punya steering terlalu ringan. So dia punya imbalance tu aku rasa macam tak seronok sikit lah untuk bawa. Dia still planted, still boleh bawa laju, still boleh corner dengan confident. Tapi macam Saga MC2 dia ada letak strut bar dekat depan tau. So strut bar ni dia akan bagi kereta tu lebih balance. Sekarang ni untuk Saga MC3 ni strut bar tu dah tak ada dekat depan, tapi Proton claim dia dah kuatkan kerangka kereta ni lah. Jadi bila lebih kuat tu dia macam lebih berat dan it's supposed to handle better lah. Tapi in my opinion, tak tahulah. Bila steering tu dia punya imbalance tu macam terlalu ketara, aku tak rasa terlalu confident untuk bawa kereta ni laju-laju. Aku tak faham lah kenapa dia tala dia punya steering ni terlalu ringan bila slow and terlalu berat bila laju. Aku tak suka sebenarnya bawa kereta ni sangat. Oh, lagi satu yang sangat-sangat ketara disebabkan dia pakai enjin CVT kan. Jadi dia punya lag tu daripada kereta berhenti, contohnya dekat traffic light kan, lepas tu nak jalan tu, aduhai, kena tekan minyak beria juga lah. Kena tekan minyak beria baru dia start gerak. Kalau Saga lama, I can just masuk D, turun handbrake, and kereta tu akan terus jalan. Macam ni kalau kau masuk D, turun handbrake kan, dia tak berjalan tau. And then macam kalau dekat bukit, dia ada kecenderungan untuk dia mengundur. So dari segi confidence tu dia kurang sikit. So benda tu antara benda yang tak best, yang orang tak suka pasal Punch CVT punya engine ni lah. So aku rasa yang engine sebelum ni, yang 4-speed automatic ni is way better in terms of the responsiveness. Tapi antara plus point yang terbesar untuk Saga MC3 ni, especially the premium spec, is ADAS. Akhirnya Saga, kereta entry level, kereta yang paling basic dekat Malaysia ni, dah ada ADAS. Not bad ya, ADAS dia bagi, walaupun basic. Nampak lah, ada autonomous emergency braking, AEB front collision warning, lepas tu lane departure warning pun kau boleh on. Tu door open warning, rear cross traffic alert, lane change assist, rear collision warning dengan front departure alert. And lagi satu ada blind spot monitor. Tapi ada benda yang tak best, dia punya reverse camera sekarang sangat-sangat teruk. Ya Allah, aku tak tahulah kenapa Proton bagi kamera yang low res. Sebab sebelum ni Saga MC2 aku punyalah puji melambung dia punya kamera reverse ni. Even kau reverse malam pun boleh nampak ada macam ada night vision, tiba-tiba tempat gelap jadi terang. Tapi untuk Saga MC3 ni dia betul-betul downgrade dia punya reverse camera. Itu satu benda yang aku tak boleh puji. Okey, itu aja untuk review Saga MC3 ni. Disebabkan dekat luar hujan, aku terpaksa wrap up video ni dekat dalam. Thumbnail pun aku tak sempat nak ambil lagi. Aku tak tahulah apa nak jadilah untuk video ni kan. Okey, so dari segi value for money tu, definitely Saga MC3 is the best car that you can buy at this price. Saga Premium ni harga 49,000, boleh kata 50,000 lah ya. Untuk 50,000 ni, Proton bagi ADAS feature, Proton bagi 1.5 liter CVT engine, Proton bagi Apple CarPlay, Android Auto, wireless. Lepas tu dari segi dia punya airbags pun upgrade. Sebelum ni dapat 4, sekarang ni dapat 6. Tapi untuk premium feature sajalah. Kalau untuk yang standard dan executive tu dia bagi 2 saja. But still, aku rasa kali ni Proton memang nak paksa orang untuk beli variant premium. So boleh lupakan standard, boleh lupakan executive. Sebab dari segi luaran pun premium yang dapat exterior paling cantik, interior pun paling cantik. And then dari segi ADAS pun premium sahaja yang ada. 1.5 liter CVT premium sahaja yang ada. Android Auto, Apple CarPlay aku tak pasti. Aku rasa premium pun ada, aku rasa executive pun ada juga. Standard memang tak ada lah. Kalau sebelum ni orang cakap Beza yang paling berbaloi kan, tapi sekarang ni Saga MC3 is the most value for money car that you can buy right now at the price of 50,000 sahaja. Tapi untuk aku sebagai pengguna Saga MC2, aku tak rasa Saga MC3 ni is worth an upgrade. Sebab pada aku Saga MC2 tu dah cukup bagus lah dari segi handling, daripada segi fuel consumption apa semua. Memang top notch. Cuma kalau korang betul-betul valuekan ADAS feature
then this is the car for you lah. Untuk pengguna Saga sebelum ni yang rasa macam masih nak pakai Saga tapi nak rasa macam lebih modern, lebih canggih dengan ADAS system, dengan AACP, aku rasa this is the right choice for you lah without breaking the bank. So itu saja. Thank you for watching and I'll see you guys in the next one. Bye bye.